Hai, selamat kembali semua. Dalam dunia penjanaan video AI ni kan, 1 tahun tu rasa macam 10 tahun. Cepat gila. Hari ni kita nak tengok macam mana Google View boleh melalui transformasi yang memang luar biasa hanya dalam masa setahun. So, persoalan utamanya, macam mana kita boleh lompat dari era filem bisu AI ke era filem bersuara dalam masa yang singkat sangat ni? Ini satu lompatan yang sangat besar tau. Dan dalam kupasan kali ni, jom kita bongkar macam mana ia boleh berlaku. Baiklah, jom kita mulakan. Cuba tengok garis masa ni. Tahun lepas, apa yang kita ada? Klip-klip sinematik yang lawa tapi senyap. Tahun ni pula, boom, kita dah boleh cipta babak penuh lengkap dengan audio yang sync dan kawalan tahap pro. Beza dia memang macam langit dengan bumi dan semuanya bermula dari satu asas yang sangat kukuh. Mari kita mulakan cerita ni dari awal. Bab pertama, Veo 1. Kena faham, ini bukan sekadar satu percubaan tau. Ia adalah bukti konsep, bukti yang sangat penting yang menunjukkan bahawa AI sebenarnya boleh faham bahasa penceritaan visual. Okey, cuba tengok ciri-ciri utama dia. Dari awal lagi, Veo 1 ni dah pandai cakap bahasa filem. Maksudnya, kalau kita suruh dia buat time-lapse atau rakaman udara, dia faham. Bukan tu je, ia boleh hasilkan video HD lebih seminit panjang. Pada masa tu, ini satu pencapaian besar tau. Dan Google pun pastikan ada tera air, jadi penggunaannya lebih bertanggungjawab. Jadi, poin paling penting kat sini ialah Video 1 ni lah langkah pertama yang mengubah segalanya. Ia buktikan yang AI ni bukan setakat penjana gambar bergerak je, tapi ia boleh berfikir dan mencipta macam seorang pengarah filem. Tanpa asas yang kukuh ni, semua evolusi yang kita akan tengok lepas ni memang takkan berlaku. Okey, dari asas tu macam mana ia berkembang? Jom kita beralih ke fasa seterusnya. Veo 2. Kalau Veo 1 tu macam bukti konsep, Veo 2 ni pula dah jadi alat yang betul-betul praktikal untuk para pencipta. Fokus utamanya, kelajuan dan kecekapan. Falsafah utama kat sebalik Veo 2 ni senang je, iterasi pantas. Ia tentang bagi kuasa kat para pencipta untuk uji macam-macam idea, hasilkan aset visual dengan cepat dan dapat maklum balas, semua tu tanpa perlu tunggu berjam-jam. Kiranya, ia nak lajukan proses kreatif kita semua. Veo 2 juga datang dengan beberapa penambahbaikan teknikal yang penting. Fizik dalam video tu nampak lagi realistik, pergerakan manusia nampak lebih natural dan yang paling best, ia lagi pandai ikut arahan kita dengan tepat. Oh, dan ia juga perkenalkan penjanaan berpandukan rujukan. Maksudnya, kita boleh bagi dia satu gambar dan dia akan pastikan watak atau gaya kita tu kekal konsisten. Jadi, bila masanya nak guna Veo 2 ni? Ia memang sesuai untuk klip pendek, 8 saat, untuk media sosial macam Shorts atau TikTok. Nak buat video produk pusing-pusing tu pun boleh. Atau nak buat babak pengenalan yang ringkas, Veo 2 lah jawapannya. Dan anda boleh cuba sendiri hari ni melalui Gemini Advanced dan alatan lain macam Whisk Animate. Sekarang, kita dah sampai kat perubahan paling besar dalam evolusi ni, Veo 3. Ini bukan sekadar penambahbaikan biasa tau. Ini satu lonjakan revolusioner. Di sinilah Veo berubah dari sekadar penjana klip menjadi sebuah studio filem AI yang lengkap. Segalanya berubah disebabkan satu inovasi utama, satu ciri yang betul-betul membezakan Veo 3 daripada semua yang sebelum ni. Dan ia mendandakan satu era baru dalam pembikinan filem AI. Dan inilah dia. Buat pertama kalinya, video bertemu audio secara native. Veo 3 boleh hasilkan kesan bunyi persekitaran dan juga dialog yang disegerakan. Inilah dia game changernya. Detik di mana penjanaan video betul-betul menjadi pembikinan filem sebenar. Tapi kan, kuasa Veo 3 ni bukan pada model tu sendiri je. Ia datang dengan aplikasi baru yang dipanggil Flow. Bayangkan Flow ni macam kokpit anda lah. Ia adalah aplikasi yang direka khas untuk kita para pencipta yang bagi kita kawalan kamera, alat untuk bina babak yang kompleks dan cara untuk uruskan semua aset kita. Aliran kerja seorang pro dalam Flow ni lebih kurang macam ni. Mula-mula, kita boleh set jenis pergerakan kamera. Nak pegang tangan ke atau nak guna dolly. Lepas tu, kita boleh guna imej rujukan untuk pastikan watak kita konsisten dalam setiap babak. Nak panjangkan rakaman yang sedia ada pun boleh dan jana semuanya lengkap dengan audio sementara. Ini tahap kawalan kreatif yang kita tak pernah nampak sebelum ni. Jadi, lepas kita tahu semua ni, macam mana nak pilih alat yang betul?
Semuanya bergantung pada keperluan kita. Adakah kita perlukan kelajuan dan iterasi yang pantas atau kita perlukan kawalan sinematik yang jitu? Slide ni rumuskan segalanya dengan jelas. Gunakan VO2 kalau nak buat klip pendek yang pantas, nak uji idea atau nak cipta gelong latar belakang. Tapi, bila anda perlu bina jujukan yang ada banyak babak, perlukan kawalan kamera yang tepat, watak yang konsisten dan audio yang sync, masa itulah anda kena beralih ke VO3 dalam flow. Kesimpulannya senang sangat. Kalau anda nak cepat, guna VO2. Kalau anda nak kawalan penuh macam kat set filem, guna VO3. Ia adalah dua alat yang hebat untuk dua aliran kerja yang berbeza. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang menarik untuk difikirkan. Apabila semua halangan teknikal macam kawalan kamera, reka bentuk bunyi dan suntingan dipermudahkan oleh AI, ia membebaskan kita untuk fokus sepenuhnya pada satu benda je, penceritaan. Jadi, persoalannya sekarang, cerita apa yang anda rasa mungkin untuk disampaikan?